أجمعين وتويل أعمارهم على الإيمان وارزقهم من الحلال وجنبهم عن الحرام برحمتك يا أرحم الراحمين. Selaku rumah ni mohon ampun maaf saya terdapat kata-kata tingkah laku yang kurang enak di mata di hati tuan-tuan semua lah. Mohon maaf kekilafan dan salah silap tu dari saya ataupun keluarga saya lah selama duduk di sini. Dah lebih 10 tahun dah saya. 10 tahun dah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kejiranan kita yang berjaya menjayakan aktiviti Marhaban, dan terima kasih kerana datang rumah saya yang tak seberapa ni. Terima kasih kerana tuan-tuan kerana Bayu sudi datang ke rumah saya untuk membuat Marhaban dan bersawat kita sama-sama bagi mengekalkan ukhuwah antara kita. Melainkan hanya memohon maaf sekiranya saya satu keluarga ada buat salah cakap, tersinggung, cakap belakang tu, terlebih-lebih Azmi ni kan, saya minta maaf lah. Dan saya serta keluarga, isteri dan anak mohon ampun dan maaf kalau ada salah dan silap, sama ada perkataan atau tingkah laku yang menyinggung perasaan jiran-jiran. Dari mana dia semua masalah dulu? Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Terima kasih kepada kawan-kawan semua kami sudi datang ke rumah untuk menjayakan Marhaban kita pada tahun ini. Semoga Allah memberkati kita semua, selamatkan Malaysia dan kesihatan. Kalau ada apa pun saya akan datang balik. InsyaAllah, tapi saya dapat malam ni saya dapat bersama dengan tuan-tuan jadi masuk tuan dia lah kan. Saya bersyukur lah kerana dapat kita, walaupun kita lama tak buat, tapi tahun ni alhamdulillah lah. Dia minta ni lah, kita minta cikgu Hakim teruskan. Saya sudi datang dan terima kasih kepada rombongan Marhaban impian Bayu. Kita mewakili isi rumah mengucapkan terima kasih di atas kesudian tuan-tuan hadir ke kediaman saya ini, dan seterusnya mengambil kesempatan ni lah mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Kemudian tuan-tuan ahli rombongan Marhaban datang ke rumah saya kerana saya ni orang baru lah. Terima kasih kepada tuan-tuan semua saya sudi datang ke rumah saya Marhaban Marhaban pada tahun 2025. Saya mengucapkan terima kasih kepada kumpulan Marhaban program berkunjung ke rumah saya ke tahun ni. Okey. Di kesempatan ini saya mengucapkanlah selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Itu je. Itu je. Dia pulang apa pun sedapkan. Saya sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Panjang dan panjang keberadaan saya di sini sebagai jiran-jiran lah. Saya berterima kasih kepada yang berusaha menjalankan program Marhaban ini bersama Cikgu Hakim dan kawan-kawan yang lain. Semoga program Marhaban ini berterusan di tahun-tahun mendatang. Mohon terima kasih dan telah memilih rumah saya untuk menaikkan sembahyang padu isyak pada hari ini. Dan juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana kesudian saudara-saudara datang untuk program Marhaban pada malam ini juga. Sahabat-sahabat semua sekali, semoga kita berjumpa lagi untuk Marhaban pada masa akan datang. Dapat kita bersama-sama menjayakan program Marhaban tahun 2025 ini bersama. Semoga kita semua dapat jumpa dengan rahmat sentiasa. Sharibul wajhil muhiri sallallahu